Ada emas, ada duit. Mari kita lihat apa maksudnya. Pertama, emas adalah kategori aset iaitu aset nyata, seperti tanah dan rumah. Kedua, jika kita perlukan duit tunai, ianya boleh dipajak dan digadai dan dapat pinjaman. Sama seperti rumah dan tanah. Ketiga, dalam jangka panjang, emas sentiasa naik nilainya dan sekaligus mengekalkan nilai wang yang sentiasa menyusut akibat inflasi. Sebagai contoh, jika 100 tahun dahulu kita simpan emas, maka sekarang masih laku untuk dijual dan bertambah besar nilainya. Jika wang kertas lama, hanya kolektor yang nak beli sebagai koleksi. Nak pajak di arah hanum pun memang dah tak laku. Keempat, emas logam yang universal. Bawa saja ke mana-mana negara ke memahami ianya barang berharga. Boleh baca sejarah pelarian Vietnam yang bawa emas untuk memberikan hidup baru di tempat orang. Tanah atau rumah mereka tak boleh bawa ke tempat lain. Kelima, emas itu sendiri adalah mata wang sejak zaman dahulu lagi. Malah sebelum 1971, mata wang dolar Amerika juga bersandarkan kepada emas sebelum mereka menamatkan sistem tersebut. Jadi jelas dari sini, ada emas, ada duit. Tapi ada duit belum tentu ada emas. Bagi mereka yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas fizikal seperti ini, anda boleh klik link profil, daftar secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.